kesan tapak kaki menapak di dinding gudang tersebut. Tapi bila aku ikut kesan tapak kaki itu, naik sampai ke atas, subhanallah, astaghfirullahalazim. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Assalamualaikum geng, selamat kembali ke Andy Izaki Channel. Kodia dalam segmen cerita seram seria. Dalam gelap suara berbisik, langkah perlahan, bayang pun menjerit. Cerita lama kini dibuka, Andy Izaki bawakan kisah tak terduga. Eyes closed tight, yet I see the gleam. Haunted by faces that invade my dream. Cerita seram seriau, kod dia. Bila malam mula bicara, berani dengar jangan tegur dia di belakang. Cerita seram seriau, yeah. Assalamualaikum guys, selamat kembali ke Andy Izaki Channel Kod dia dalam segmen cerita seram seriau. Aku harapkan anda semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera di samping keluarga tersayang. Okey, tadi kita dah layan intro. Okey, right. Tanpa membuang masa, seperti yang anda tahu, memang segmen aku memang segmen untuk menceritakan kisah-kisah seram yang telah dikongsikan oleh hampa semua. Okey, kita teruskan dengan kisah seram yang pertama. Cerita dia lagu ni. Nama aku Syahril. Aku berumur 35 tahun dan aku bekerja sebagai pengawal keselamatan di sebuah kilang elektronik yang terletak di negeri Melaka. Aku dah bekerja lebih 7 tahun dekat kilang tersebut. Secara tetapnya aku dah ambil shift malam sebab waktu siangnya aku akan buat kerja sampingan. Memang hidup sekarang ni agak mencabar. Kalau satu kerja je aku teruk sikit lah, memandangkan isteri aku tak bekerja. Jadi untuk kelangsungan hidup, bukan tak boleh orang kata apa teruk sangat, tak. Cuma orang kata apa nak cari lebih lah. Jadi aku kena berkorban lah. Aku buat kerja apa yang boleh aku buat, yang mampu aku buat. Dan sekarang ni siang aku buat kerja lain, malam aku kerja sebagai pengawal keselamatan. Aku dah biasa dengan rutin malam ni. Sebab sebelum aku kerja pengawal keselamatan ni, aku memang yang kata apa suka berjaga malam. Jadi kenalah dengan kerja yang aku buat sekarang ni. Setiap malam bila aku masuk kerja, aku akan masuk kerja pukul 11 sampai pukul 8 pagi esok. Dan bila habis kerja, aku akan balik rumah, tidurlah dalam 5-6 jam. Dalam pukul 12 tu aku bangun, aku sambung buat kerja lain pula. Kerja sebagai seorang pengawal keselamatan ni, orang cakap risiko dia agak tinggi jugalah. Sebab kalau terjadi apa-apa yang hilang dekat kilang tu, macam contoh masuk penyamun ke, pompok ke, kamilah yang akan menjawab. Untung zaman law ni ada CCTV. Yang tu banyak membantu. Okey guys, dipendekkan cerita, aku masuk kerja lebih kurang pukul 10.30. Aku dah sampai ke kilang. Selalunya setiap shift akan ada 2 orang pengawal keselamatan dan kami akan meronda di sekeliling kawasan kilang tersebut. Dia tukar bila aku buat kerja, aku pergi ronda, member aku akan duduk di pondok pengawal. Sampai time pula tu, untuk yang kali keduanya pula, member aku akan pergi pula seorang-seorang pusing tu kilang tu, and then duduk di pondok pengawal tersebut. Masa time tu bertukar tu, boleh lah nak lelap 2-3 jam, 30 minit kata kan. Jadi nak dijadikan cerita, pada malam yang aku kena bertugas tu, member aku dia terpaksa ambil emergency leave. Jadi pada malam tersebut, aku kena cover seorang diri lah. Tapi benda tu tak mendatangkan masalah pada aku. Jadi aku tak kisah sangat. Dia pun mungkin ada hal
ada hal lebih penting yang berkaitan dengan keluarga dia kan. Bila dua orang ni bolehlah bergilak-gilak kan, ikut time ni rondaan tu. Tapi bila sorang-sorang ni aku tak dapat lah nak relax sangat kan. Jadi malam tu kenalah aku ronda sorang-sorang. Lebih kurang jam pukul 2 pagi, masa aku tengah buat rondaan di dalam kawasan kilang tersebut. Di bahagian belakang kawasan kilang tersebut ada satu gudang yang mana gudang tu dah lama dah tak digunakan. Gudang tu ditinggalkan dan dijadikan store untuk nyimpan barang-barang yang barang-barang yang dah tak guna lah. Kat kawasan tu adalah kawasan yang paling gelap. Dekat penjuru bangunan tu ada lampu, tapi sampai ke tengah bahagian belakang bangunan tu memang gelap. Dan aku terpaksa menggunakan torchlight untuk lalu kawasan tersebut. Mungkin bagi hampa yang dengar ni nampak macam seram, tapi bagi aku taklah seseram mana pun. Tak ada apa pun. Dah 7 tahun aku kerja kat situ kan. Tak pernah sekali pun aku terima sebarang gangguan lah bila aku melalui kawasan tersebut. Jadi tak menjadi masalah bagi aku. Okay, sedang aku berjalan-jalan ni, meronda lah, tiba-tiba telinga aku ni dengar satu bunyi sesuatu benda yang jatuh. Macam bunyi kotak yang jatuh lah. Kotak yang besar tu, kotak kayu yang besar tu jatuh lah. Berbang dah, dengar kan. Kat kawasan yang gelap tu lah. Aku pun kelang kabut lah, ambil torchlight, suluh. Aku suluh, okey. Tapi tak nampak apa-apa yang pelik. Tak ada nampak kotak apa-apa. Kan tak ada, kawasan tu kosong je. Cuma gelap je lah. Bila hang tak pernah ganggu, jadi aku anggap benda tu macam tak ada apa-apa kot. Yalah, tak ada apa-apa. Mungkin dalam gudang tu kan ada benda apa-apa dia tu lah. Tapi aku buat tak tahu. Aku tak ambil peduli sangat. Dan aku lalu lah macam biasa. Tapi selepas 2-3 langkah aku berjalan dekat situ, aku dengar bunyi tapak kaki. Tap, 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 tap. Aku dengar kesan bunyi tapak kaki tu di belakang aku. Tanpa membuang masa, aku pun menoleh ke belakang. Geng, tak ada apa-apa pun. Geng, jalan tu tak mungkin aku dengar bunyi tapak kaki macam orang pijak atas bumbung zinc. Aku dengar bunyi macam tu. Dan kawasan yang aku berdiri tu tak berbumbung guys. Tak ada bumbung pun. Dan aku cuba beranikan diri. Aku panggil lah. Sambil tangan aku menyuluh, aku panggil, "Siapa tu?" Tak ada sebarang jawapan. Setelah berapa lama aku berada kat situ, aku pun terus berjalan. Dan aku terdengar lagi bunyi tap, tap, tap. Bunyi tersebut datang daripada belah kiri aku. Maknanya dekat kawasan dinding gudang tersebut. Aku pun selambar boleh. Sambil tangan aku pegang torchlight, aku tengok suluh ke dinding gudang tersebut. Geng, ada kesan tapak kaki yang menaiki dinding tersebut. Hampa tahu macam mana? Kesan tapak kaki menapak di dinding gudang tersebut. Mula aku tak rasa apa-apa lagi. Tapi bila aku ikut kesan tapak kaki itu naik sampai ke atas, subhanallah, astaghfirullahalazim, aku nampak satu lembaga berwarna putih berdiri kat hujung atas bangunan tu. Berdiri, bukan berdiri tengok macam ni. Dia ikut dinding. Dia berdiri macam tu. Ni dinding, ni dia berdiri macam tu. Aku duduk bawah. Aku nampak jelas weh. Aku nampak jelas macam seseorang yang berdiri kat situ. Rambut dia turun ke bawah, muka tak nampak. Rambut ni terjuntai. Aku terdiam geng, sambil menahan nafas. Walaupun aku duduk dalam keadaan mendongak macam tu, tangan aku stay macam ni, torchlight aku stay menyuluh ke atas. Benda tu tak lari geng. Sambil mulut aku mengucap istighfar. Nak baca hak lain aku tak tahu dah, tak ingat dah.
Dia jadi kecut habis perut-perut ni. Walaupun dia tak ada muka, tapi aku rasa benda tu macam menatap aku pada ketika itu. Hati aku masa tu kata lari lah, tapi kaki aku tak boleh bergerak, kerah membatu macam tu lah. Dalam masa duk takut tu bang, dalam masa badan aku menggigil masa tu, dengan takut apa semua, tiba-tiba terkelok daripada mulut aku ni, "Woi, siapa tu?" Dalam sekelip mata, benda tu siup, menghilang. Dan bila aku tersedak masa tu, tunggu Tok Wan lagi. Alibata. Lari je weh. Sampai ke hujung bangunan, nak belok masuk belah sana, nak cukup satu pusingan tu, aku berhenti sat. Penat lah, dah berlari tadi kan. Dan kat situlah aku dapat sedikit kata apa kekuatan. Sambil aku tengok belakang aku, solo aku telur atas apa semua kan. Tengok okey dah clear, tak ada apa lah. Okey, aku pun balik lah depan, nak jalan balik, nak jalan terus pergi balik kat pondok pengawal tu. Nampak dah lah pondok pengawal tu kat sebelah sana, hujung sana tu, hujung belah depan lah kan. Sebab aku duduk belakang ni, depan ni. Nampak dah lah kat pondok pengawal tu, belah depan ada lampu, belah belakang ni tak ada. Tapi hang nampak ada lampu putih. Bukan lampu, geng. Apa yang aku nampak tadi ni, aku nampak belakang pondok pengawal tu. Hang nak pergi mana ni? Bila hang nampak macam tu, hang nak pergi mana? Nasib baik lagi yang time tu juga, bila aku dah ada kekuatan sikit tadi ni, barulah aku teringat nak baca ayat kursi. Tunggu pagi aku pun baca lah ayat kursi sambil aku tengok terus kat arah pondok pengawal tu. Aku tengok kat benda Allah tu, baca. Dia tak bergerak pun, geng. Dia stay kat situ. Aku kuatkan, orang kata apa, iman aku lah masa tu kan. Kuatkan diri aku berjalan. Sambil aku duduk baca ayat kursi tu, aku berjalan. Jalan. Sampai separuh bangunan tu, sekelip mata benda tu zup, hilang. Dan bila dia hilang, aku kat sini aku sedang aku terduduk lah. Okey, otak aku masa tu kuat, tapi badan aku tak kuat masa tu. Lemah habis lutut-lutut ni. Okay, aku terduduk lah atas jalan tar tu. Aku ambil masa jugalah untuk betul-betul sedap kan. Dan bila aku dah sedap, aku tengok keadaan kembali normal. Dekat belakang tu pun dah tak nampak apa-apa dah, tak ada apa. Barulah aku bangun balik, kuatkan diri aku, terus aku berjalan pergi dekat pondok pengawal tersebut. Nak masuk pondok pengawal tu pun, hang dah kena kacau tadi. Hang nak masuk duduk situ pula, hang salah mampu. Mula-mula aku pun fikir macam tu lah. Takkan aku nak duduk lagi weh, tempat ni dah kena kacau tadi kot kan. Tapi hang nak pergi mana? Tanggungjawab hang nak kena jaga kawasan tu. Tak apa, hang nak kacau sangat kan. Aku pun bukan yang kata apa bodoh sangat. Cuma bila hang terkejut ni, dia hilang habis lah kata apa-apa yang kita tahu apa sebelum ni kan. Jadi sampai kat pondok pengawal tu, kau kasut apa semua, aku pergi dekat pancok, dekat pipe, ambil air sembahyang, aku solat dalam bilik pengawal tu. Buat buka surah apa-apa dan telefon ni, aku buka-buka, aku baca lah kan. Cara dia macam tu je lah. Hang nak hilangkan rasa takut, baca lah surah-surah Al-Quran kan. Alhamdulillah, masuk time last sebelum subuh untuk aku buat rondaan sekali lagi. Memang rasa seram tu ada orang kata, tapi tugas hang nak kena buat juga. Aku buat lah. Aku keluar je biasa, aku lalu tempat aku lalu tadi balik. Alhamdulillah, satu pusingan bangunan tu sampai ke depan balik tak ada apa-apa. Dan selepas subuh apa semua tu, settle apa solat apa semua, aku buat laporan apa semua kan. Tulis apa laporan sebab aku nak balik lagi. Selepas pada pukul 7.30, member aku untuk shift petang ni, shift siang ni sampai. Dia senior lah dalam golongan, dalam kami kerja pengawal keselamatan ni. Dia ni senior lah, nama dia Pak Din. Okey, aku pun cerita lah kat Pak Din. Pak Din, selama saya kerja 7 tahun kat kilang ni, kerja sebagai pengawal keselamatan ni, semalam first time Pak Din, saya nampak sesuatu. Pak Din orang lama senyum lah. Dia kata kat aku, Syaril, benda tu dah lama dah ada sini, cuma rezeki hang lah semalam kot jumpa dengan dia. Aku pun kata, kalau boleh bagilah rezeki lain kat saya. Bila dah jadi kejadian malam tu, bila aku dah cerita macam tu dekat Pak Din apa semua kan, Pak Din pun beritahu lah. Dia kata, kisah ni yang memang aku tak pernah cerita kat hampa, sebab hampa pun tak jumpa, buat apa aku nak cerita kat hampa kan. Jadi bila hang dah cerita kat aku, maknanya hang dah jumpa, jadi aku akan cerita lah.
Okay, kejadian dia macam ni. Adalah dulu seorang anak tokek kilang ni, dia kata, perempuan Cina. Dia naik atas bumbung tu, dia terjun dekat belakang tu. Dia terjun, bunuh diri. Apa masalah? Pak Din tak tahulah. Tapi yang Pak Din tahu, tu cerita dia. Kalau hang tanya Pak Din bisa jumpa ke tak? Pak Din tak pernah jumpa. Tapi Pak Din tahu cerita tu. Hang beruntung lah. Sebab hang jumpa. Untung apa Pak Din, aku kata itu. Untung apa Pak Din jumpa benda tu, kata. Hang untung lah tu, dia kata. Bukan senang orang nak jumpa. Aku yang tahu cerita pun aku tak pernah jumpa. Kira hang pernah jumpa. Untung lah. Dan selepas bersembang dengan Pak Din tu, aku pun balik lah. Jadi selepas pada malam tu, masuk malam esoknya, alhamdulillah tak ada apa-apa. Dan sampai sekarang aku bekerja kat situ. Itulah pertama kali. Selepas pada tu, alhamdulillah tak ada lagi dah. Mungkin dia nak perkenalkan diri dia ya kot kan. Bawa malam lah. Itulah satu cerita yang aku boleh berceritakan apa. Okey geng, kita rehat dulu. Kita jumpa selepas ni. Stay tuned. Itulah cerita seram seriau yang aku berjaya kongsikan dengan hampa untuk video kali ni. Pengajaran dia, bila kita ada kerja, jangan lupa jalankan amanah dan tanggungjawab kita terhadap kerja yang kita buat, walau apa pun terjadi. Tapi kalau dah tak tahan sangat, baru kita belah. Okey geng, aku ucapkan berbanyak terima kasih kepada hampa yang dah subscribe aku. Dan yang baru hadir, yang baru jumpa channel aku ni, aku harapkan hampa tekanlah butang subscribe, like, komen dan share. Dan hit bell notification untuk sebarang maklumat daripada Andy Izaki channel. Semoga hampa semua dipermudahkan segala urusan, murah rezeki selalu, dan yang baik-baik untuk hampa, untuk aku, dunia akhirat. InsyaAllah, amin. Semoga kita berjumpa lagi di next video dengan cerita-cerita seram seriau yang selanjutnya. Jangan lupa janji kita. Okey Kod-kod dia.